Rahsia orang berjaya, konsisten walau susah. Apa beza orang berjaya dan orang biasa? Bukan bukan duit, bukan nasib. Tapi satu perkara ini, mereka teruskan usaha walaupun susah. Mereka tetap konsisten walau lambat, walau jatuh, walau sunyi. Apa itu konsisten? Konsisten bukan bermaksud buat banyak sekaligus. Tapi bermaksud anda buat sesuatu yang betul setiap hari tanpa henti. 10 minit sehari lebih berkuasa dari 2 jam sekali seminggu. Dan dalam Islam, ini sangat ditekankan. Sabda Nabi SAW, amalan yang paling disukai Allah ialah yang berterusan, walaupun sedikit. Kisah Bukhari dan Muslim. Mengapa konsisten itu sukar? Kita mudah semangat di awal, tapi mula goyah bila tak nampak hasil cepat. Rasa letih, orang sekeliling tak sokong. Bisik syaitan, tak payah sambunglah. Tapi orang berjaya tahu, rasa susah itu adalah sebahagian dari proses. Mereka dah bersedia untuk sabar dan teruskan juga. Cara nak latih konsisten walau susah. Pertama, kecilkan langkah, besarkan sabar. Jangan paksa buat terlalu banyak. Fokus satu tindakan kecil tapi penting. Contoh, 1 video seminggu, 1 ayat hafazan sehari. 2. Sambung walau tak sempurna. Jangan tunggu perfect. Yang penting, teruskan. 3. Doa dan zikir kekuatan jiwa. Ya Allah, tetapkan aku di atas jalanmu. 4. Ingat ganjaran Allah. Orang tak nampak usaha anda, tapi aku sentiasa hitung. Setiap hari yang anda konsisten, pahala dan kemajuan sedang terkumpul. Seruan bertindak. Jangan tunggu motivasi, tunggu hasil dari konsistensi. Biar lambat, asal terus. Biar kecil, asal tetap. Biar susah, asal istiqamah. Suka video ini? Tekan like, share dan subscribe. Jumpa dalam episod Kuasa Minda dan Motivasi Islami yang seterusnya.